Jika rakan-rakan mempunyai sebuah baju yang sudah tua dan bocor, adakah rakan-rakan akan terus menggunakannya atau menggantikannya dengan yang baru? Pasti ramai yang akan memilih untuk menukar dengan baju yang baru, bukan? Namun begitu, tidak bagi Pak Halim. Beliau tetap setia menggunakan baju tuanya setiap hari. Mengapa agaknya? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wan Afarin binti Wan Muhammad Nazis dan saya merupakan pelajar tahun 6. Hari ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah yang bertajuk Kisah Si Baju Tua. Di sebuah kampung yang damai, tinggal seorang petani tua bernama Pak Halim. Setiap pagi, beliau akan memikul sebatang kayu panjang dengan 2 buah baldi di kanan dan kiri, lalu menuju ke sungai untuk mengambil air. Salah satu baldi itu masih baharu dan sempurna. Baldi baharu itu mampu menampung air sepenuhnya hingga ke rumah. Namun, baldi yang satu lagi sudah tua. Badannya mempunyai banyak kesan cala, retak dan bocor. Setiap kali perjalanan pulang, air di dalamnya akan menitis sedikit demi sedikit sehingga hanya separuh yang tinggal apabila tiba di rumah. Suatu hari, anak saudaranya yang datang berziarah bertanya, "Pakcik, baldi ini sudah lama dan bocor. Mengapa tidak digantikan saja dengan baru?" Pak Halim hanya tersenyum dan menjawab, "Kamu ikut aku ke sungai esok pagi, ada sesuatu yang aku ingin tunjukkan." Keesokan harinya, mereka pun berjalan ke sungai seperti biasa. Pak Halim memenuhkan 2 baldi yang dibawanya dengan air sungai untuk dibawa pulang. Dalam perjalanan pulang, Pak Halim berkata, "Sekarang, cuba kamu perhatikan bahagian kiri jalan yang kita lalui ini." Anak saudaranya pun melihat dan dia berasa amat terkejut. Di sepanjang laluan itu, tumbuh bunga-bunga liar yang berwarna-warni. Ada bunga rumput, kekwa kecil dan juga bunga keladi air yang segar dan mekar. "Cantiknya, Pakcik. Saya tidak pernah sedar bunga-bunga ini tumbuh sebegini banyak," kata anak saudaranya teruja. Pak Halim tersenyum lalu menjawab, "Beberapa tahun yang lalu, aku menyemai bunga-bunga di sepanjang jalan ini. Aku tahu baldi tua itu akan menumpahkan air setiap hari. Dan air itulah yang telah menyirami benih-benih tersebut sehingga tumbuh menjadi bunga yang indah. Bunga-bunga ini aku petik dan jual di pasar setiap minggu. Ada juga yang aku hadiahkan kepada jiran tetangga. Semua itu dengan bantuan baldi tua yang kamu sangka tidak berguna." Anak saudaranya terdiam. Kini, dia memahami bahawa apa yang kelihatan seperti kekurangan sebenarnya boleh mendatangkan kebaikan dari luar biasa jika kita melihatnya dengan hati yang terbuka. Rakan-rakan sekalian, dalam kehidupan ini, kita semua pasti ada kelemahan. Ada yang mungkin lambat dalam pelajaran, ada yang tidak pandai bersukan, ada juga yang tidak berani bercakap di hadapan. Tetapi ingatlah, kelemahan bukanlah alasan untuk berputus asa. Kadang-kala, kelemahan itulah yang menjadikan kita istimewa. Yang penting ialah bagaimana kita menggunakan apa yang ada pada diri kita untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seperti baldi tua itu, walaupun bocor, baldi tua tetap berjasa. Titisannya menyuburkan bunga-bunga dan bunga-bunga itu menyebarkan kegembiraan. Jadi kita perlulah sentiasa berfikiran positif dan melihat masalah dari perspektif yang lain. Sekian, terima kasih.